Nak balik kampung, duit tak ada, tapi 1 dinar ada. Ramai tak tahu, emas sebenarnya boleh jadi penyelamat masa terdesak. Seperti selalu dipesan oleh mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, emas bukan untuk dibelanjakan, tapi bila terdesak, dialah penyelamat yang sebenar. Daripada pening cari pinjaman, guna saja strategi mudah. Pajakkan 1 dinar di Ar-Rahnu. Gunakan duit pajakan itu untuk belanja balik kampung atau emergency sementara. Lepas balik kampung, kita tebus balik secara berdisiplin 6 bulan ataupun 12 bulan. Akhirnya, jenguk parent di kampung pun dapat, emas pun kekal jadi milik kita. Kalau guna duit cash, habis terus, tak tinggal apa-apa. Tapi bila guna emas, duit tu akan berpusing-pusing dan aset ni masih kekal milik kita. Sekiranya anda berminat untuk memulakan tabungan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pin video 5 langkah daftar percuma. Saya bantu sebaiknya.